Online trading biasanya kita lakukan bersendirian, tanpa sokongan, tanpa panduan. Jadi ini boleh menyebabkan tekanan dan boleh menyebabkan kesilapan berlaku dalam perdagangan. XM menyediakan Malay Advanced Room, iaitu education secara live yang boleh membantu dan memberikan sokongan kepada anda dalam dunia perdagangan. Instruktur dan pakar dagangan dari XM akan berkongsi analisa pasaran, tips psikologi dan pelbagai tips setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat dari pukul 1 petang sehingga pukul 9 malam. Dengan mengikuti Malay Advanced Room, XM dapat membantu anda berkembang daripada beginner kepada advanced trader. Selain daripada itu, dapatkan juga tawaran $50 percuma bila anda membuka akaun XM anda hari ini juga. Ada lagi, dapat video belajar trading jadi trader yang disediakan oleh tim saya secara percuma. Untuk info lanjut, sila refer di description di bawah video ini. Sapura Energy ini berada di bawah PN17, penunjuk Bursa Malaysia untuk syarikat yang berada dalam masalah kewangan yang teruk. Sapura telah mengumpul kerugian sebanyak 17.5 bilion ringgit dan ini bukan sekadar syarikat yang sedang menghadapi masalah sementara. Ini adalah perniagaan yang telah gagal selama bertahun-tahun kebelakangan ini. Sapura pernah menjadi syarikat penyedia oil and gas yang sangat berjaya sehingga tahun 2014. Nilai pasaran Sapura pernah mencapai 28.5 bilion ringgit pada kemuncaknya dan merupakan syarikat kedua terbesar dunia dalam servis integrasi oil and gas. Walau bagaimanapun, keadaan mula berubah apabila harga minyak dunia jatuh merudum pada tahun 2014. Dan sejak dari itu, Sapura terus berada dalam keadaan berhutang dan semakin menimbun hutangnya dari tahun ke tahun. Penilaian semasa syarikat Sapura pada masa ini di sekitar 500 juta, 600 juta, 700 juta berbanding 28 bilion 10 tahun yang lepas.